Hai kawan-kawan, hari ni kita akan bermain game apa tapi masa tengah duduk dengan rehat-rehat tapi bosan. Tapi bosan hari ni guys. Hai, assalamualaikum, welcome kembali di channel. Kita akan bermain game Minecraft bersama channel bersama channel saya. Okey, kita ada map yang tu Jurassic Park 2 The Lost World Jurassic Park. Okey, macam-macam ada 2 ekor T-Rex. Okey. Okey, jom mari kita mulakan. Mari kita mulakan game Minecraft. Let's go. Mapnya Minecraft. Okey, jom kita mengembara ke. Kita akan mengembara satu pulau iaitu Isla Sorna Novel. Okey, ada macam pulau dinosaur. Jom kita bergerak. Kita mengembara ke pulau dinosaur. Macam mana? Pulau dinosaur. Pulau dinosaur ada banyak spesies-spesies Theropoda dan macam-macam lagi. Sebelum macam pulau ni macam cerita Jurassic Park. Okay, ada macam pulau nama apa? Isla Sorna Novel. Macam dalam di filem Jurassic Park. Ada ni pulau macam ni. Bila tengok cerita Jurassic Park, masa kat kampung pun masa macam ada banyak batu lagi. Okey, guna pedang. Okey, siapkan crossbow. Roket pun boleh tembak juga. Wow, power. Kodep. Ambil kodep. Lupa bot dulu. Ada tinggal. Mana bot? Nadi tertinggal pula. Ambil bot sebelum masuk pulau. Okey, jom kita masuk ke dalam pulau. Pulau Isla Sorna Novel. Apa? Kita cari dinosaur iaitu nama apa? Dalam cerita Jurassic Park ada ni. Wish, ada macam pokok jungle. Ada kayu. Jom ambil. Dia ambil kayu je lah. Aku nak masuk pulau sekali lah. Air kena masuk pulau. Baru macam filem cerita Jurassic Park tu baru je tengok cerita movie. Okey, kita cari apa? Kita mula-mula kita tengok dinosaur dulu sebelum cari Stegosaurus. Okey, mari kita mana dinosaur? Mana dinosaur? Okey, kat sini ada. Kat sini pun ada juga. Tak ada. Ada yang Parasaurolophus. Okey, tunggu jap. Jadi sebelum tengok, sekarang kita tengok dinosaur. Kalau dinosaur ada dekat sini dah. Hai, tekan survival. Okey, tengok jap perlahan-lahan. Okey, tengok. Wow, banyak ada dinosaur. Power lah, ada banyak dinosaur macam ni. Ada 2 tanduk iaitu nama apa? Cerita dalam filem cerita Jurassic Park ada yang cerita Jurassic Park The Lost World. Boleh tahu. Triceratops ni boleh untuk lawan T-Rex. Ada banyak ekor. Ada banyak ekor lagi. Yang ni pula ada Parasaurolophus. Ada dalam cerita Jurassic Park. Ramai juga dinosaur kat pulau ni. Pulau ni memang cantik. Aduh. Okey. Wah, ada Triceratops lagi. Wow.
Besar weh. Besar Triceratops. Wah, ada lagi. Ada lagi Triceratops. Lawa. Lawanya kulit dia. Okey, kita ni. Wah, suara dia Triceratops. Dia bunyi suaranya. Bunyi suara Triceratops. Apa nak nak buat apa nama dinosaur tadi? Sekejap sebelum kita duduk sini dulu, kita nama apa? Dinosaur yang dua tanduk tu. Nama apa? Nama apa tadi yang dinosaur tadi tu? Triceratops. Triceratops. Okey, jom. Ada. Oh. Ya. tak sangka pula nak kena cucuk dengan Triceratops. Okey, hati-hati. Okey, kita dengan atas ni. Okey, kita tembak dia juga. Jangan. Nanti dia marah. Nanti dinosaur tu akan marah nanti. Jangan tembak. Kalau nak pakai crossbow, dia berapa? Wah, ada macam-macam lagi Triceratops. Wow, banyak ekor Triceratops. Wah, Triceratops warna biru. Sekarang kita pergi tengok. Tengok Stegosaurus. Okey. Okey, tak sangka pula kita nak kena belasan ni. Stegosaurus. Okey. Jangan cakap macam tu. Wah, luas juga bestnya main game Minecraft. Tapi kita cari apa? Sebelum kita cari dulu. Ada macam mana nak naik boleh. Okey, kita berenang. Ajak. Oh, dia dah tunggu dia. Apa kita nak cari tu? Nama dinosaur tu. Nama apa dinosaur tu? Stegosaurus. Betul, Stegosaurus. Okey, jom kita cari. Mari kita cari Stegosaurus. Tahu apa? Apakah Stegosaurus? Stegosaurus pun dia lagi kuat daripada Triceratops. Triceratops tu ada 2 tanduk. Potong sekejap daun. Sekejap, potong sekejap. Weh, bamboo. Okey. Wah, ada tak dengar suara? Ada dengar suara dinosaur. Dinosaur apa? Atau dinosaur lain ke? T-Rex ke? Apa? Tengoklah dulu. Okey, kejap. Perlahan jalan. Okey, perlahan dulu. Okey, tengok dulu lah. Ya! Terjatuh, ya Allah. Sekejap, panjat lagi. Panjat balik. Terjatuh pula. Ada lubang. Ada lubang pula. Okey, tengok dia. Okey, relax. Ni. Ni Stegosaurus. Wow, besar je Stegosaurus. Kalau kita tembak boleh tak? Jangan. Nanti Stegosaurus marah. Nanti dia boleh macam tu. Jangan. Wow. Sekejap. Okey, tengok Tengok sekejap kepala dia. Wah, Stegosaurus tengah buat apa tu? Okey, mari kita tembak dulu kejap. Weh. Sorry Stegosaurus.
Aku tertembak tadi. Wah, besar juga Stegosaurus ni. Ui, kalau bagi dia makan, boleh juga ni. Ada mata. Okey. Tak boleh tembak memburu haiwan macam ni. Dosa tak baik tu. Okey, kat sini ada lagi. Okey, mari kita tembak kejap. Kita tembak kejap. Tembak kejap, kita memburu. Tembak. Sekejap, dia mana? Tak sangka pula kena serang dengan Stegosaurus tadi. Jangan tembak lagi. Okey, sekarang ni Stegosaurusnya. Stegosaurus tak serang kita. Tunduk dia besar. Okey, kita tembak dulu kejap. Boleh try tak tembak dia? Kalau rasa boleh ke jangan? Boleh lah kot. Tembak. Uish, dia makan daun lagi. Tak kena. Lagi lah. Lagi seekor. Tembak. Tak kena. Tembak. Hei. Berperisai. Au. Lari-lari. Wih, Stegosaurus tu garang. Wih, lari-lari. Wow. Cepat-cepat. Stegosaurus tu boleh panjat. Dia dah tengok Stegosaurus. Lepas tu kita tengok T-Rex untuk malam. Sekejap tengah malam. Tak boleh. Sekejap Sekejap Sabar. Kasih lah. Again tengah malam. Dah malam. Aduh tu jatuh dalam air. Okey, kita naik panjat dulu. So kita tengok T-Rex. Wah, macam mana ada gali limas dekat sini? Wah, banyak ekor. Sekejap mana nak tembak Okey, mana nak tembak? Ni warna biru. Kena. Lepas tu kita tengok T-Rex. T-Rex kat mana? Kita cari dulu sebelum sampai jumpa. Okey, T-Rex kat sini kan? Aduh, macam mana nak ni? Aduh, macam mana nak lompat ni? Harap ambil give me and the pearl. And the prey. Okay. Lepas tu baling. Yeah. Mana T-Rex ni? Mana T-Rex ni? Sekejap, tunggu. Kejap. Kita tengok lihat T-Rex ada tak? Tengok. Ni T-Rex. Ada nak serang ke? T-Rex. Ada.
Weh, lagi. Aduh, kita masuk kemah. Kita masuk kemah. Kita masuk kemah. Kita masuk kemah. Cepat, kita masuk kemah. Cepat, kita masuk kemah. Masuk kemah. T-Rex tak masuk kemah. T-Rex tidur. Mana ni nyorok? Kita dah selamat. Lepas tu kita larikan diri pada T-Rex. Dia tu nama Buck Endo. Dia tidur pula dah. Baik kita tembak je lah. Weh, T-Rex bangun lagi. Lagi. Lihat tengah malam. Aduh, T-Rex kejar lagi pula. Tengah malam. Sekejap. T-Rex. Weh. Tak dapat. T-Rex naik panjat bukit pula. Aduh. Cepat lari. Okey, sebelum kita masuk kat sini ada apa? Sekejap, rasa Velociraptor. Nak dengar. Assalamualaikum. Dia tak serang kita. Bangun. Sekejap, tengok try dia kasi sekejap. Hei, Velociraptor. Tidur lagi. Kita try sekejap. Weh, mana pula datang Velociraptor? Cepat kita cari dulu. Weh, aduh, macam mana kita nak selamatkan diri? Tapi rasa macam ni. Banyak ni Velociraptor. Cepat. Naik. Tak dapat. Datanglah sini. Sinilah. Okay. Naiklah atas. Apa susahnya? Pak, pergi say. Pak, Velociraptor. Kita tolak. Pak, makan godepol. Okey. Ya, tolak. Ada jatuh lagi. Aduh, macam mana nak selamatkan diri? Aduh. Tak serang kita dah.
melarikan diri. Okay, mana helikopter? Sebab kita larikan diri. Wow. Wah, akhirnya kita dah selamat. Akhirnya kita dah selamat. Wow. Okay, kita buat ending. Sekejap Aduh, helikopter jatuh. Okay, tu je kali ni guys. Game Minecraft sampai sini dulu. Kita dah tengok. Kita kena cari Triceratops, Stegosaurus, tengok T-Rex, Gallimimus dan Velociraptor. Dan macam-macam lagi kita kena serang. Okay, so terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa like, subscribe and comment and share. Bye. Assalamualaikum. Ciao.